Tombol sekarang dah buka dekat Ipoh. So sekarang ni kita dekat Aeon Section 18 Ipoh Perak nak cuba tombol yang baru je buka ni. So we gonna try cuba test menu-menu killer dia. Super Australian Beef Bowl. Kalau makan sini, korang wajib ajak ramai-ramai. Sebab apa? Portion-portion dia besar-besar. Tapi kalau tak nak makan portion besar-besar, ada dia yang portion kecil-kecil. Cuma lagi best lah kalau korang makan portion-portion besar sini dengan family ataupun kawan. Ais saiz mega macam milk tea pun ada dekat sini tau. Bodos yang suka makan tom yum boleh cuba menu ni. Yang ini my wife memang suka sebab dia tom yum lover. Ada rasa masam-masam and then rasa creamy tu. Satu lagi menu yang korang boleh try, diorang punya crispy bowl ni. Dia pilih antara daging atau ayam and then dia punya crispiness tu ala-ala macam makan ayam gunting. I recommend juga untuk korang cuba diorang punya side dish such as kangkung fritters, lepas tu Thai fish cake and then salted egg fried coconut. This one sebenarnya kelapa tau. So rasa dia memang unik. Ada rasa macam manis-manis kelapa and then ada rasa pedas-pedas sikit. So orang Perak yang mana belum rasa lagi tombol ni, bolehlah ke Aeon Section 18 Ipoh Perak. Yang mana dah rasa tu, cuba korang komen sedap ke tidak.